Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi kali ni kita nak tambah alat ni, iaitu Pro V2 Dynamic Voltage Stabilizer. Jadi kenapa saya nak tambah alat ni? Sebabkan ada beberapa isu kecil lah. Dia tak semua motor, tapi sebagai langkah pencegahan lah. Disebabkan ada masalah voltage yang kadang-kadang terlampau tinggi, melebihi 15 volt, terutamanya ketika kita berada di atas jalan raya dan semasa kita memelas throttle. Jadi bacaan voltage tu kadang-kadang terlampau tinggi lah. Jadi dikatakan boleh memberi kesan kepada rectifier motor ni, dan mungkin lah boleh jadi salah satu sebab rectifier motor ni dia rosak. Tapi sama ada betul ke tak betul, tu belum dapat disahkan lah. Tapi kita ambil langkah berjaga-jaga. Jadi kita akan cuba pasang di motosikal Wisdom 250 ni. Macam mana kita nak pasang? Jadi mungkin kita akan pasang di sebelah bateri ya. Jadi bateri motor ni berada di sebelah kiri. Jadi kita akan tanggalkan kompartmen kiri ni dan kita akan cuba selip. Tengok mana tempat sesuai. Okey, jom. Kita tengok apa yang ada dalam kotak Pro V2 ni. Dalam ni kita buka. Okey, ini adalah alat yang kita akan pasang. Voltage stabilizer. Jadi yang ini adalah warranty. Nanti kita scan dia sehingga berapa lama, nanti kita cek lah. Okey, kemudian dia ada bagi stiker kita nak tampal kat motor. Okey, kita cabut lagi. Okey, kat bawah ni okey, tengok, ini adalah kabel untuk kita punya voltage stabilizer. Ini kita akan cuba pasang dan tengok, harapnya cukup panjang lah. Kalau pendek mungkin kena modify lah. Jadi setelah kita cuba tadi, kita punya voltage stabilizer tu kita terpaksa letak di sebelah kanan lah. Jadi kita akan selip kat sini dan kita akan lalukan wayar di bawah tangki minyak ni. Kemudian dia akan terus bersambung kepada bateri ya. Okay, jadi ini adalah cara pemasangan kabel di bahagian depan. Jadi untuk kabel negatif kita terpaksa potong sikit sebab dia terlampau panjang, dan kabel positif pula kita terpaksa tambah sebab dia pendek. Ukuran daripada negatif terminal sampai ke bahagian tempat yang kita akan potong ni adalah 27 cm, dan kita potong, kemudian kita ambil daripada hujung untuk kita cocok ke bateri motor ni. Panjang ni adalah lebih kurang 13 cm lah. Kemudian kita akan sambungkan. Sekali lagi kita akan seringkan dia supaya dia rapat. Ukuran daripada positif terminal sampai ke tempat yang kita akan potong ni adalah 19 cm. Kemudian kita ambil baki kabel negatif tadi, kita ambil ukuran dalam 8 cm untuk kita jadikan dia tambahan bagi wayar positif lah. Baik, jadi ini adalah kabel yang telah kita sambungkan. Okey, jadi dia tersambung elok lah. Sekarang ni kita akan pasang di bahagian sini. Kita akan ikat kabel tat dan kita akan masukkan wayar tu melalui celah bawah tangki ni. Jadi ini adalah voltage stabilizer yang kita telah pasang. Kita pasang secara terbalik lah. Sebab kalau menghadap ke atas, dia akan sangkut kat bahagian bawah tangki minyak ni. Jadi kita buat terbalik, senang untuk kita lalukan wayar ke sebelah sana. Kita dah siap sambung wayar untuk voltage stabilizer. Okay, cara penjambungan ni pastikan kita sambung bahagian positif dahulu lah. Jadi sambung di bahagian positif bateri, kemudian baru kita sambung di bahagian negatif. Okay, tapi masa kita sambung bahagian negatif tu,
dia akan ada percikan sikit lah. Jadi bila ada percikan tu kita tak perlu risau, kita abaikan je. Kita sambung, dah siap sambung, kita akan cuba start. Okay, jadi bila kita hidupkan motor, voltage stabilizer kita akan berlampu lah. Okay, nampak tu. Jadi bila berlampu tu maknanya dia sedang berfungsi . Bila kita cuba hidupkan motor, dia lebih mudah. Maknanya tak adalah perlu cranking tu je, tak banyak kali, dia sekali je tekan terus hidup. Terakhir ni dari segi warranty, pihak Works menyediakan warranty selama 12 bulan untuk voltage stabilizer ni, jadi kita tak perlu risau.